Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama dengan saya Syatila Hashimuddin di Desaru, projek yang best 20x70, saiz besar, ready untuk pindah masuk. Jom kita tengok. So korang, dekat sini adalah ruangan yang utama lah. Tapi yang bestnya saya nak tunjukkan dekat actual unit nanti. So ini dia dah buat decoration lah. So kita tengok dulu saiz dia. Mari sini. So 20x70 saiz dia untuk unit tengah 1585 square feet, saiz yang besar, 4 bilik tidur, 3 bilik air. Jom kita tengok. So ni living hall, ini adalah unit contoh yang telah kita buat decoration lah, kita dah buat ID. So ceiling height dia sebenarnya tinggi lagi, nanti kita tengok actual unit. Sebab ini dah pasang cornice. Jom kita tengok ruangan belakang. So konsep begini, ID yang begini sebenarnya very simple, tak memerlukan kos yang begitu tinggi dan menarik. Jom. Ini adalah ruangan tandas, ruangan bilik dekat sini. So dekat sini sama design dia semacam actual unit juga. Kita ada privacy space lah. Ada ruangan bilik dekat bawah. So kalau ada ibu-ibu mengandung, isteri mengandung, sesuai. Sebab dia private space. Okay. So ini tandas ada satu dekat bawah. Okay, jom kita tengok di ruangan atas. So dekat sini sebenarnya kita boleh buat pelbagai idea dan juga konsep decoration yang menarik lah. Okay, apa yang best ni korang? Di sini kita naik kawasan living hall kedua, tandas dia dekat luar. Okay, so let's say ada guest, kalau ada tetamu kan. So kita ada bilik air khas lah, tak perlu campur. Biasa kan bilik air bercampur kan, so ni tak ada campur. So ini ruangan bilik kedua. Okay, ruangan bilik kedua, kalau ada anak perempuan, sesuai untuk diasingkan dengan anak lelaki. So anak lelaki kita boleh letak kat sini. Okay, tak payah campur. Tandas pun tak payah campur. So lebih privacy. Okay, kita tengok ruangan bilik utama. So ruangan bilik utama di sini, kawasan dan juga space dia lebih luas. Okay, tak ada balcony lah. So kalau ada balcony, biasanya sekarang orang tak suka ada balcony. So kalau you nak buat renovation, you kena buat sendirilah. Okay, dekat sini tengok ini ada idea kita dah bagi. So boleh tiru juga macam ni. Very nice. Boleh tutup, buat almari, buat wardrobe. Nampak ni. Ala-ala terlajak laris kan. Lepas tu kita ada tandas di bahagian sini lah. Okay, dan dia punya tandas dia memang agak besar sebenarnya. Dan ada tiles lah. Okay, ini hanya ID sahaja. Boleh tiru sama macam ID yang ada kat sini supaya kita boleh jimat idea. Tak payah nak keluar ID untuk dapatkan decoration. Tiru je. Okay? Jom kita tengok ruangan yang actual. Okay, lokasi dia memang best sebab dia dekat dengan macam-macam kedai. Cafe ada, kedai runcit ada, kedai makanan Pantai Timur pun ada, Ninja Van ada, Speedmart pun ada, Ladies Gym pun ada. Jom kita tengok. Selain daripada gated dan juga guarded, kawasan ni memang best sebab dia dah siap dengan kawasan untuk rekreasi. So kita boleh tengok taman dia sangat luas, sangat panjang. Ada playground, ada kawasan untuk beristirahat semualah. So ini adalah di kawasan fasa pertama. So unit sudah siap sebenarnya. Hanya tunggu untuk yang fasa kedua, kita tunggu sisi-sisi sahaja. Okey, sekarang saya berada dekat unit sebenar. Saya nak tengok, nak tunjuk kepada tuan-puan semua untuk kawasan parking dia macam mana. So kalau kita tengok dekat ruangan ni, sebenarnya dia muat untuk 2 parking saiz yang sederhana lah kereta. Dan kita dah ada sediakan tiles kat sini. So separuh je lah kena buat tiles sendiri kalau nak buat tiles lah. Okey, so dekat sini kan biasanya orang buat sliding door. Tapi dekat sini kita dah sediakan tingkap. Jadi tak payah nak buat renovation. Pintu utama dia di kawasan ini. Okey, sekarang saya berada di bahagian belakang. So kita boleh tengok bahagian belakang ni memang luas. Muat untuk lori jalan, kereta pun lalu sesuai sangat nak ambil sampah semua. Dan yang bestnya dekat bahagian belakang ni kita tengok dia ada ruangan tanah dan ada juga ruangan swimming. Jadi kalau kat sini nak buat bercucuk tanam memang masih ada space lah, sesuai kalau ibu-ibu yang suka menanam. Okey, sekarang saya nak tunjukkan master plan projek ni. 340 ekar integrated township. So sekarang kita tengok master plan ni ada banyak sangat fasa, ada banyak nama, ada yang dah siap, ada yang dah mature, dah siap dengan kedai sekali. So kalau kita beli projek ni, lokasi dekat bahagian atas sekali di Aura 1. So projek ni
sebenarnya dia tak jauh daripada kedai-kedai. Sekarang kita berada dekat sini, galeri kita kat sini, depannya dah ada kedai. Banyak sangat kedai yang best-best kita tunjuk tadi kan. So dekat sini, kalau nak pergi ke kawasan pantai, nak pergi ke kawasan SKS Mall, nak pergi ke Jason, nak pergi yang jauh sikit daripada kedai-kedai runcit biasa pun dekat sebenarnya. Mari kita tengok kawasan dia punya peta. Okay, so dekat sini ada Senai Desaru Expressway, SDE, okay, dekat dengan Desaru Fruit Farm, dekat dengan SKS City Mall lebih kurang dalam 6 minit sahaja. Tanjung Balau Beach Resort, okay, Desaru Beach, Desaru Coast International Ferry Terminal, Desaru Coast. Okay, kalau nak pergi ke Pengerang, kalau macam orang kerja dekat Rapid Pengerang, mereka memang suka bertumpu di kawasan Bandar Penawar ni sebab dia lebih, orang kata lebih happening. Makan dekat sini, nak cari seafood dekat sini, nak cari hiburan yang best sikit dekat kawasan Bandar Penawar ni lah. Okay, so sangat-sangat sesuai kalau kita nak buat investment ataupun tinggal sendiri sebab banyak sangat amenities yang dah matang di kawasan ini. Okay, so dekat sini kan, dia ada banyak sangat resort yang mahal dan terkenal. So antaranya adalah The Westin Hard Rock, Anantara, One and Only, The Eels Club, ada Convention Center, Adventure Water Park, Riverside Retail and Lifestyle Village. So antara yang paling top, yang paling orang kata harga dia agak tinggi adalah Anantara. So kita boleh bayangkan apakah target audience yang berada di kawasan Desaru dan sesuai ke untuk kita buat investment pada masa akan datang. 4 perkara tambahan yang best untuk invest di sini. Okay, yang pertama mega development. So dekat sini kita boleh tengok Bio Desaru, Desaru Coast. So ada banyak sangat featuring yang ada di kawasan sini. Dah ada dah pun ada macam-macam yang akan datang dalam planning lagi. Okay, and then ada Pengerang Integrated Petroleum Complex, PIPC, dan sebenarnya dijangkakan lebih ramai lagi pekerja akan masuk di sini untuk bekerja. Jadi itu peluang kita yang mungkin nak buat rental, nak buat investment untuk Airbnb, dan mungkin juga kita just nak simpan dan tunggu capital appreciation naik baru kita nak jual. Okay, so seterusnya education. So dekat sini ada banyak sangat sebenarnya, ada IKBN, ada Bandar Penawar Sukan, Sekolah Sukan, lepas tu ada juga Instead Bandar Penawar, College Professional Mara, College Community Bandar Penawar, dan ada dekat juga dengan sekolah-sekolah lah kalau anak-anak nak bersekolah. Dan juga untuk leisure pula, dia ada Desaru Coast dekat dengan Desaru Beach. So kalau you all ada plan untuk buat homestay, so ini adalah antara kawasan yang terdekat untuk jadi tumpuan pelancong datang. Okay, necessities, kalau kita perlukan keperluan barang dapur dan sebagainya, sebenarnya dah cukup lengkap dah dengan SKS City Mall, pasar raya yang pelbagai, kedai makan pun banyak sangat ada, kedai makan macam-macam semua ada. So sesuai sama ada nak tinggal sendiri ataupun nak buat investment.